Apa khabar kawan-kawan? Ni Chef Hanan. Lama tak jumpa. Dapatlah bertemu balik bulan puasa ini. Okey, untuk bulan puasa ini, Chef buat satu resipi yang memang favorite, memang famous di Bazar Ramadan, iaitu murtabak. Okey? So, hari ini kita nak tengok cara membuat murtabak. Dia ada banyak proses dia, okey? Chef akan ajarlah step by step. So, tanpa melengah masa, mari kita masuk ke dalam video ya, guys. Jom, let's go. First sekali kita nak buat tepung roti canai. Okay. Part ini yang paling susah sekali sebab dia kena uli 10-15 minit. Baru jadilah tepung roti canai. Kalau tak, masih kita tebak atau kita tarik roti itu, tepung tu dia akan mudah koyak. Dia tak betul-betul elastik lah. So, benda ni paling penting 10-15 minit. Tak ada shortcut kena uli. Okey guys, untuk tepung roti canai saya pakai 300 gram tepung gandum. 300 gram tepung gandum boleh dapat lebih kurang 5 biji lah, 5 berbola roti canai tu. Dalam ni saya masukkan 1 sudu besar gula, setengah sudu kecil garam, 1 sudu besar pelanta. Okey, untuk 300 gram tepung gandum saya pakai 150 ml air biasalah. Tapi air ni kita kena ikut tepung, konsisten tepung kadang-kadang dia berbeza sikit. Okey, sekarang ini the best part. Kita nak uli tepung roti canai ni betul-betul selama 10 hingga 12 minit Jangan shortcut guys. Kalau tak cukup uli, gluten dia tak forming Jadi masa you tarik ke atau tebak tak jadilah roti canai kita nanti. Okey, ni part ni paling penting Jangan malas ya guys Okey, ni chef ajar macam mana nak uli tepung Setelah kita dah dapat bentuk roti tepung tu, kita lipat menghadap ke kamu begini inward folding like this Buatlah macam 10 minit macam tu sebab 2 minit depan tu kita dah uli Sekarang yang kita buat folding, part folding ni macam 8 minit macam tu lah sampai betul-betul tepung tu konsisten dia jangan terlalu keras, jangan terlalu lembut konsisten dia kena medium baru jadi roti canai kita. Okey guys harap faham. Okey, ni saya ajar cara buat berbola roti canai macam kedai mamak buat Kita masukkan tapak tangan kita squeeze dia tepung tu kita squeeze begini jadilah satu bentuk tau. Dia kalau betul-betul buat dia tak lari dia punya weight dia punya berat dia letak dalam tapak tangan kamu, kasih dia you genggam dia kuat-kuat, kasih dia macam toothpaste dia keluar begini. Dia keluar begini jadi dia simbang lah semua bola-bola roti canai kita ni. Okey, kita setelah bola begini, terus kita akan sapukan pelanta atas tepung roti supaya dia tak kering. Satu tak kering, satu lagi dia senang nak tebak nantilah atau you nak tarik macam mana. Kita sudah uli tepung roti canai. Okey. Kita kena biar roti canai tepung ni rehat selama 2 hingga 3 jam. Okay. Next, kita kena buat inti murtabak kita. Okay. Untuk inti murtabak ni, saya pakai daging kambing. Jual boleh pakai daging lembu, daging kambing, daging ayam. So, resipi dia sama. Regardless apa daging yang pakai, resipi dia sama. Okay guys? Jom, mari kita tengok cara buat inti murtabak kita. Jom. Okay guys, untuk buat inti murtabak, panaskan 50 ml minyak masak. Lepas minyak panas, masukkan 2 batang kayu manis, 1 bunga lawang, 50 gram bawang bombay potong dadu kecil, tumis meja, lepas tu masukkan 1 sudu, paste halia bawang putih, bagi tumis hingga dia naik bau wangi. Setelah tu masukkanlah 200 gram, saya pakai daging kambing lah, you pakai daging apa-apa yang favorite Tumis meja selama 1-2 minit, biar daging masak. Lepas daging masak, masukkan 1 sudu besar, serbuk cili, 1 sudu besar, serbuk kari, 1 sudu besar sos tomato, setengah sudu kecil serbuk kunyit, garam secukup rasa, garam lebih kurang setengah sudu kecil lah Bagi tumis-tumis je guys. Tapi masak banyak lama masak lebih kurang 2 minit dah cukup. Okey, inti murtabak sudah sedia. Sekarang chef nak ajar macam mana kita nak buat murtabak kita lah. First kali bersihkan satu meja kalau boleh meja stainless steel lah guys Kita nak letak tepung roti canai kita tengah-tengah, lepas tu kita sapu minyak, kita lengek tepung roti canai kita sehingga dia betul-betul nipis lah Jangan kita buat lubang pula kita gentle lah Lepas tu kita tarik di pinggir-pinggir dia begini, tarik slowly lah guys
Kalau kamu rehat tepung roti canai betul-betul, inilah dia punya hasil dia. Dia betul-betul elastik, dia tak koyak, dia tak ketat begitu. Dia akan betul-betul dia giwin lah. You tarik macam mana, dia pun datang lah ikut tangan kamu. Bagi tarik lah sebesar lebih kurang 35 hingga 40 cm diameter dia guys. Besar lagi, nipis lagi sedap, enak lah murtabak kita. Jangan kulit murtabak tebal-tebal, tak enak pula. Okey, setelah kita buat tarik roti canai lebar macam ni, kita standby inti murtabak kita. Okey, angkat satu mangkuk, mangkuk yang bersih begini, kita masukkan 2 sudu inti daging, segenggam bawang putih yang dicincang halus bersama dengan 1 biji telur. Okey, lepas tu kita masukkan serbuk lada putih. Lebih kurang 1/4 sudu kecil lah. Sekarang kita nak buat apa? Kita nak bagi kacau dia betul-betul sebati. Okey, dah kacau sebati dah. Sekarang chef nak tuangkan di tengah-tengah tepung yang kita tebal ni. Okey, sekarang you tuang ikut bentuk you suka lah. You dah bulat, buat bulat. Chef suka segi 4 tepat. Chef buat segi 4 tepat. Kalau dia buat segitiga pun boleh. No problem. Okey, untuk meriahkan murtabak ni, chef tambahlah cheese mozzarella. Ini kan murtabak Ramadan, kita buat special sikit, okey? Kalau kita nak tambah cheese pun boleh, no problem. Kalau tambah cheese, memang enak guys, murtabak kita. Chef tambahkan lebih kurang 60 gram atau 80 gram lah. Mozzarella cheese. Okay, sekarang ikut bentuk yang kamu tuang lah. Kalau segi 4 tepat, segi 4 tepat lah. Kalau bulat, ikutlah bulat dia punya bentuk dia. Okey, sekarang kita transfer ni bukan mudah ya guys. Dia boleh koyak. So kita nak buat apa? Kita akan transfer murtabak ni ke dalam satu pinggan dulu. Okey, satu plate. Baru kita transfer dalam kuali. Kalau you want expert macam chef, terus bolehlah kita transfer ke kuali Okey, sekarang ini kita nak ajak untuk orang layman punya. Angkat murtabak begini. Sebab kulit depan dia banyak nipis guys. Kita transfer atas satu piring begini. Supaya senang nak kita transfer lah. Okey guys, harap faham ya. Di sini chef dah panaskan kuali. Kualinya jangan terlalu panas guys. Api yang kecil sebab kita nak masak murtabak ni pelan-pelan. Kita tak boleh masak dia api yang besar. Okey, sekarang chef terus terbalikkan lah. Murtabak atas kuali dengan jaga-jaga lah. Jangan terpelanting pula kuali kita. Sekarang guys, api yang minimal. Okey, masak dia selama 5 minit satu permukaan. Okey. Api kecil lah guys jangan api besar. Kalau besar dia akan hangus kulit, bukan kulit murtabak dan game over. Okey guys sekarang kita nak masak 5 minit api yang kecil, baru kita terbalikkan. Sekarang jangan usir dia. Tuangkan minyak sapi yang telah cairkan. Kalau tak ada minyak sapi, butter boleh. Kalau tak ada butter, minyak pun boleh lah. Ini cepatkan proses masak murtabak ni. Okey guys, sementara murtabak kita masak slow and steady, mari kita prepare acar bawang kita. Acar bawang ni memang bagus sekali guys bersama murtabak. Yang ini mesti ada untuk murtabak. Okey. Buat ni senang je, 50 gram bawang bombay dihiris panjang, setengah sudu kecil garam, 1 sudu besar gula dan 1 sudu besar cuka. Kita tos. Jadilah acar bawang kita. Okey kan, dah 5 minit dah. Sekarang jaga-jaga pakai satu sudip. Kita terbalikkan Tengok permukaan dia dah. Ini api yang minimum tau. Ini hasil dia begini. Okey, sekarang terbalikkan kita masak lagi dah 5 minit api kecil. Lepas tu kita terbalikkan, kita masak lagi 2-3 minit lagi. Dan siap murtabak Ramadan kita. Okay, our murtabak is already done. Okay, we're gonna do testing. Okay, with my junior. Okay, we try. Okay. Okay, nice. Baby, try. Nice, big bite. How is it? Nice. Mommy? Wow, nice. Best murtabak.
Happy puasa, selamat puasa guys. Please try the recipe. And tolong jangan lupa untuk subscribe the channel. Cik baby, subscribe the channel. Subscribe Please. my channel. Subscribe my channel. Bye. Nice. Yeah.